tu ada seorang adik ni tanya dekat aku, apa beza kibble, wet food dan juga ini makanan. Sebenarnya kibble ni sebenarnya meal replacement. Kiranya kalau kita ada kucing banyak-banyak dekat rumah, tak mampu nak rebus ayam banyak-banyak, yang ini adalah makanan yang bagus untuk bagi dekat diorang sebagai makanan ruji harian. Yang pastinya dapatkan makanan kibble yang premium ataupun bergantung atas bajet juga. Kalau kat dalam tu tak ada makanan premium-premium yang lain, korang boleh top up dengan kibble yang lain. Macam reflect tadi aku campur juga dengan button and bowl. Lepas tu kalau tak ada salmon oil ataupun minyak-minyak ikan yang korang nak bagi dekat kucing korang tu, boleh je top up supplement melalui luar. Jadi jangan risau. Untuk kibble ni dah macam-macam kibble dah aku pakai. Biasanya kucing ni memang kita kena try and error. Untuk pemula yang baru bawa balik kucing daripada mana-mana yang baru nak try bagi kibble dekat orang tu, korang boleh try beli yang repack dulu sebelum beli yang besar-besar macam gini. Untuk macam donut ni ada Reflect Plus Adult Salmon. Lepas tu yang kecil-kecil tadi tu yang macam Taste of the Wild, dia kecil-kecil button macam gitu tu tadi adalah button and bowl. Ni ada assistant aku, dia selalu je ada dekat bahagian tepi aku kalau aku buat kerja apa-apa. Kalau siapa yang tak tahu ni Coffee ni budak kucing bawa pulang daripada sekolah. Bijak budak ni, kecil-kecil mata tak terbuka lagi dah pergi sekolah. Nampak tai hitam tu. Untuk sukatan kibble aku tak ada sukatan yang baik, tapi kalau korang nak dapatkan sukatan yang betul, korang boleh doodle. Sebab yang besar tadi yang aku isi tadi tu adalah button and bowl. Lepas tu yang bekas kecil sikit tu adalah salmon daripada Reflect Plus. Kiranya lepas aku letak macam gitu aku gaul-gaul sama je, aku akan isi sampai habis. Untuk yang tanya aku apa kibble yang terbaik, sebenarnya tak ada istilah kibble yang terbaik pun sebenarnya, bergantung atas kucing. Kadang kalau kita beli kibble yang premium mahal-mahal beratus-ratus, kalau diorang tak makan rugi juga. Untuk wet food pula ada macam-macam jenis wet food sebenarnya, tapi aku lebih setia kepada Snappy Town sebab Snappy Town ni dia pakai real meat protein. Kiranya bila aku masak hari tu pun memang bau-bau ayam dan juga ikan yang pure daripada wet food yang lain. Aku tak nak sebut sebab nanti kawan kena saman pula. Oyen seronok makan. Lepas tu si Coffee ni ekor dia tak nak bergerak pula. Rindu pula nak tengok ekor dia bergerak. Oyen tu biar dia makan dulu. Lepas tu ada juga any brand food makanan yang kecil-kecil macam gini. Kalau korang nak dapatkan ada je yang macam berkuah. Ada macam-macam kecil dan besar bergantung atas bajet korang. Dan ada juga recovery food yang macam bubur gitu untuk kucing sakit. Biasanya brand yang tu adalah Richco. Richco tu memang dia bentuk tekstur berbubur. Kiranya boleh korang picit masuk dalam tin dan juga picit je masuk dalam mulut kucing untuk senang dia telan. Kalau korang tanya aku, boleh ke kalau kita nak bagi kibble je dekat kucing? Boleh je sebenarnya. Tapi kalau boleh bagi juga makanan yang lain sebab kucing pun teringin juga untuk dapatkan real meat protein yang lain macam makanan basah. Ataupun kalau korang tak nak beli wet food sebab takut nanti lekat dekat celah gigi ataupun jadi karang gigi, korang rebus je ayam atau ikan, cari-cari bagi diorang makan. Yang kalau boleh, kalau nak bagi kibble saja, dapatkan kibble yang 32% crude protein dia untuk pastikan bahawa diorang dapat protein yang cukup sebab 32% tu adalah limit yang sesuai untuk kucing dewasa. Masa tu kalau diorang makan kibble yang macam gitu, barulah badan diorang boleh besar-besar sehari dengan umurnya. Cuma aku terlupa, kibble ni ada macam-macam jenis. Yang aku ingat dalam kepala otak aku sekarang ni, kibble yang adult adalah untuk kucing dewasa. Biasanya kibble dia agak besar. Kalau mother and baby biasanya bagus untuk kitten. Dia kecil aja. Kiranya bila mother makan, kitten pun boleh makan sekali. Dan biasanya protein daripada kibble yang khas untuk mother and baby ni lebih kecil dan juga protein dia agak tinggi dan sesuai untuk ibu tambah susu badan. Tambah lagi boleh tambah dengan suplemen kat luar macam Hemomax untuk tambah susu badan ibu lah. Sebab ibu kan dah kurang darah. Kiranya Hemomax tu lebih kepada kita nak tambah darah pada badan ibu kucing. Lepas tu kalau kita ni dia besar sikit daripada mother and baby dan sesuai untuk bagi pada anak kucing. Dan juga makanan yang lain macam digestive care, urinary care untuk kucing yang ada masalah batu karang. Wujudan macam snack treat dan juga booster tu sebenarnya adalah penambah. Kiranya boleh top up dalam makanan diorang ataupun snack tu kiranya korang bagi time bermain ataupun kalau korang nak train kucing korang tu jadi lebih berdisiplin. Sebenarnya ada banyak sangat variasi makanan kucing, tapi yang wajib sangat aku bagi dekat kucing aku sekadar kibble, wet food dan juga apa-apa toppers tu kiranya sampingan. Kalau korang nak letak, kucing korang pun mestilah happy sebab dapat banyak sangat lauk-lauk dalam makanan diorang. Kongsian aku ni bermanfaat untuk korang. Kalau ada info-info yang boleh top up dan tambahan untuk tambahan ilmu apa-apa, boleh komen. Orang kata sharing is caring.